Selamat petang. Kita sambung di episod kedua. So sekarang kita sampai di Gua Sarang. Tengok Gua Sarang kan. Kalau kita tengok view pada atas ni, tengok view atas luar. Oh, cantiknya ciptaan Allah. Aku akan cuba turun sampai ke bawah. Okay, stay tune. Kita berjalan Gua Sarang. Okay, let's go. Tapi yang ni pun sama juga, kita kena berjalan turun. Tu dia, kita sudah sampai Gua Sarang. Oh, sini dia ada buayan, boleh main buayan. Ada tak? Cantik. Cantik dia punya air laut. Kalau sudah turun kan, nanti di hotel tak hilang. Gua Sarang. Kalau ikut sini boleh turun lagi ni. Sekejap kita shot view kat bawah bagi cantik. Kita sambung balik, okey? Okey, kalau ikutkan Gua Sarang di bahagian bawah. So kita cuba turun dengan jurus silat. Kita tengok momentum dia. Kalau masih ada fitness, tengok. Turun untuk Gua Sarang. Kita dapatkan view putih cantik kan. Turun lagi. Ada set gather tepi tu . Okay, stay tune. Kita sambung balik. Takut dia jadi panjang. Okay, panjang lagi perjalanan ke bawah. Okay, stay tune. Udah? Koci. Tak banyak lah. Baru dia dah. Nampak tak? Okay, kita sampai di bahagian bawah dah ni. Tak dengar awak. Asal yang tu. Gua Sarang ni mungkin kat situ. Jadi kalau ikutkan sini
Air pasang. Nampak air. Dia bidas situ lah. Kita orang pakai kasut. Jadi licin. Nak pergi situ risiko lah. Aku akan ambil dah gambar jarak jauh, okey? Stay tune, stay tune. Okey, tadi yang aku tunjuk kat apa, tengok belakang ni kan. Ni ke bawah ni. Gua Musang, kita panggil Gua Musang. Tunjuk view lah macam tu lah. Sebab kalau kita ikut kan nak pergi ke Gua Musang tu tak kesampaian. Batu basah. Risiko untuk kita pergi ke dalam gua tu lah. Okey. Untuk Gua Musang itu lah yang aku boleh tunjuk gambar. Tapi pemandangan dia cantik lah. Bapa tengok. Okey lah, tak mengecewakan. Kalau kata nak turun daripada atas sampai ke bawah pun tak jauh mana lah. Dalam 200 meter. Kita perjalanan naik ke atas balik lah. Besar. Ranger. Keadaan naik. So dia tak risau lah. Dia bukan tangga batu. Tangga batu lah. Tapi tangga yang dia buat lah. So tak ada masalah lah untuk kita berjalan. Tak menggunakan tenaga yang banyak. Just langkah sahaja. Sambil kita jalan, kita dengar ombak ayak. Ombak pantai kan, steady je. Okay, stay tune. Salam petang. Sekarang jam Indonesia pukul 5.40.
50 kita sampai dekat katanya tempat untuk lihat pelangi kot. Tapi kat sini ada tempat kita macam boleh beli souvenir baju. Kita jalan dulu. Oh ni kalau adventure sedap ni turun. Kita bergambar kat sini lah. Kita dapatkan view dah, view nice. Okey. Maaf atau berayak angin kuat. So kita nak ambil gambar dulu kat sini. Okey, stay tune. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni hari kedua, tiga. Aku tak ingat dah. Minta maaf, semalam aku tak review hotel yang aku masuk semalam. Disebabkan hotel tu bagi aku tak memuaskan lah. Serius tak memuaskan. Sebab dia duduk di hujung macam hutan lah. So memang tak puas bagi aku.
Dengan keadaan hotel yang orang kata macam ditinggal lama, berkarat kan, pintu berkarat apa semua, apa anai apa semua. Jadi bagi aku tak selesa. Ya ni kira aku pindah hotel lah. Aku duduk di ni Sumus 3 Sabang. Okey, kau tengok kanan. Sumus 3 Sabang. Ini baru sampai, baru tengah check in. Okey, stay tune saya sama ada kita review hotel ni ataupun kita ada perjalanan ke tempat lain lah di Sabang. Alright, stay tune. Okay, tempat daftar dia. Masuk tengok bahagian dalam. Ini bahagian tu kita tunggu daftar dulu kan. So stay tune, kita tunggu dulu. Nak daftar dulu, tak daftar. Kita standby apa semua. Okey, alhamdulillah tadi kita dah siap check in apa semua. So kita dah sampai bilik lah. Kali ni orang kata pandangan cantik, bilik pun selesa. Ni tunjuk gambar daripada naik ah. Okey. Daripada tangga ni naik. Aku jumpa bilik aku terus. Jom aku review gambar bilik ni dengan pandangan. Ni nak main bulan madu ke, nak main anak-anak ah. Memang orang kata komplit lah. Jom review gambar. Assalamualaikum. Ni toilet dah. Tengok buat toilet dah. Toilet dia biasa saja. Sesuai untuk mandi. Okay, dalam bilik dia cuma ada kipas 2. Kipas 2. Ini dia ada rak lah. Kedua tiga ni rak lah. Untuk tak telefon ke beg ke apa kan. Ini tilam lah. Ni anak aku lah seorang ni. Ni tempat tak sejadah apa semua. Ni view bilik lah. View bilik dah. Okey, tunjuk gambar pemandangan daripada luar kan. Okey, lupa. Ada peti ais satu, cila satu, dia bagi cila. Okey. Jom tunjuk gambar view luar. Yang ni kalau hampa sampai hujan. View luar, kau tengok. Pandangan mata kita pun cantik. Lepas tu dia bagi sekali dengan apa kita panggil tau. Sekali dengan bini-bini cantik. Tu lah, itu kita buat main bini sini. Kita panggil apa tau? Mohok apa? Aku pun lupa dah panggil apa dah. So ni lah, tengok view. Tengok view. Kali ni hujan. Tak tahu dalam kamera nampak tak nampak hujan. Tapi hujan lah. Cuba zoom sikit. Ni datang dari situ tadi. Kalau dia masuk dia dari situ. Dari bawah ni macam kafe lah. Bawah ni kafe. Kafe untuk kita makan apa semua kan. Bawah tu boleh mandi terus. Santai nampak. Jom ni cantik lah. Alhamdulillah view cantik kita tengok. Hujan sepoi-sepoi orang Kedah tahu kan. Layan. Cuma sini tak ada sunset lah. Ada sunset lagi cantik ni.
Okey, aku dah tunjuk lah hotel yang aku duduk hari ni. Semalam aku tak tunjuk macam aku kata tadi kat gambar lah. Hotel tu berhantu, kotak tak terjaga. Jadi aku tak review lah, aku nak tunjuk untuk recommend dalam aku punya YouTube ni. Okey, so yang ni memang aku recommend. Aku beritahu lah tadi kat Ambo kan, hotel apa kan. Ambo boleh tengok kat TikTok ataupun Google. Okey, so aku baru sampai, aku nak salin-salin baju apa semua. Tengoklah next kita akan ke mana, aku tak tahu. Kita tengok driver sebab kita ambil driver kan, driver sini punya. So stay tune. Ciao. Selamat malam. Okey, malam ni ni kafe yang hotel tu punya. Ni set malam lah, set malam. So malam ni aku makan apa? Masakan Indonesia. Sebelum ni aku tak tunjuk kan. Untuk hari pertama, hari kedua kan. Ni aku tunjuk gambar. Masakan Indonesia. Macam tadi aku order nasi goreng seafood depa. Ayam penyet. Lepas tu ada something banyak lah. Saya aku tunjuk gambar bila menu dia sampai, masakan dia sampai, aku tunjuk gambar. Okey, hampa stay tune lah. Okey, hampa tengok. Dan aku akan komen lah masakan Indo ni macam mana rasa. Alright, stay tune. Apa pun aku dah minta maaf. Aku minta maaf sangat-sangat. Pasalnya aku tunggu makanan dekat ke 3 jam. 3 jam bila makanan sampai dengan sejuk dan bagi aku yang tak sedap lah. Tak sedap dan tak rasa. Jadi aku pun terlupa kata aku nak record bila makan makanan yang ni, faham lah. Aku terlupa record. Jadi yang tinggal hanyalah nasi goreng ayam. Macam ni saja hangpa tengok. Tapi ni untuk budak lah, memang tak ada sayur lah. Tengok macam ni lah. So ada satu lagi makanan. Ada satu lagi makanan, pizza. Hari tu kami makan kat bilik. Tunggu lagi kalau pizza sampai, aku tunjuk gambar pizza macam mana. Okay, stay tune. Ya, letak dia. Assalamualaikum, selamat pagi. Minta maaf, ada panggilan, tadi ada panggilan. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita bertemu di Museum Aceh. Okay. Kita masuk Museum Aceh yang waktu dulu Aceh dilanda tsunami. Okay, nanti kita tengok situasi.
Ya, tak apa. Buat dah. Mesti pegang tangan. Pegang tangan dia. Abang, kita kena masuk, abang. Mana masuk ni? Main tangan. Kau nak masuk cepat. Nak masuk di mana kat Mai. hati? Nak masuk di mana? Lepas kot. Minta maaf di sini kedengaran bising sikit sebab di sini ada sekolah rendah. Mana situasi ya, tengok situasi dah.
Sebuah misi harapan Ancor. Rumah Aceh. Kopi. Kopi Timpan. Ni Pak. Mana? Pak Banindo.
nak wash kat sini. Tinggal ada kat sini, tinggal ada kat sini. Ni situasi rumah rumah selepas terkena tsunami. Kau tak pakai mic dia. Duduk kat sana. Lupa. Mic dah bawa ni subuh. Dengar kot. Tak apa kelihatan. Ni hak asal kena buat lah. Kan buat Benda-benda tu. Oh tak tahu. Saya kereta-kereta asal yang ditenggelami waktu tsunami ya. Ni situasi apa? Konkrit binaan. Situasi di belakang seperti yang digambarkan itu